Kalau kita tak buat live tu, orang pun tak akan masuk tau. Jadi tanggungjawab tu dekat diri kita sendiri untuk jaga adab. Sebenarnya dia bukan sekadar dia tunjuk yang dia makan time bulan puasa, tapi sebenarnya dia tunjuk yang dia tu tak hormat bulan puasa. Tetapi suami dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh isteri dia. Bagaimana seorang suami abai dengan sifat isteri macam tu? Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini viral satu potongan siaran langsung ataupun live warganet yang memuat naik potongan live yang memaparkan seorang wanita sedang makan dan minum di waktu siang ketika umat Islam sedang berpuasa. Apa yang menghairankan, wanita ini bukan saja tak malu, bahkan bangga tak berpuasa dan bangga menunjukkan perbuatannya di khalayak netizen yang sedang berpuasa dan merasakan seolah-olah apa yang dia buat adalah betul. Baik, di video kali ini kita akan melihat respon warganet dalam menanggapi hal ini. Adakah sikap sebegini diperbolehkan dalam Islam? Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Zara ada tengok tadi satu video tular seorang wanita buat live makan dan minum di siang hari semasa bulan Ramadan. Bila tengok tu rasa sedih sangat sebab ia dibuat tanpa rasa malu, minum depan orang ramai dalam live. Ya, kita tak nafikan mungkin dia cuti kerana haid, mungkin juga dia sedang bermusafir. Tapi kita kena ingat, di luar sana ada orang yang sedang menahan lapar dan dahaga, sedang berjuang menjaga puasa. Bila kita makan secara terbuka, itu boleh melukakan perasaan dan menimbulkan fitnah pada diri kita. Sebaiknya kalau kita tak berpuasa, kita carilah tempat tersembunyi untuk kita makan agar kita menghormati orang lain yang sedang berpuasa dan kita menjaga kehormatan bulan Ramadan. Saya agama Islam buat. Ha? Ada orang bilang Ramai dia. Minum lu tercokek. Okey, minum. apa tu? Selamatlah dengan orang berpuasa. Tak suka boleh angkat kaki, boleh pergi jalan kan? Dalam pantang ke kak? Dalam pantang. Bulan Negeri boleh mana ni akhir zaman. Weh, tak puasa. Tak puasa. Bangganya. Ya, bangga. Kau duduk situ apa? Ya, bangga. Yang korang masuk siapa suruh? Yang korang masuk lah saya ni kenapa suruh? Siapa suka tunjuk? Saja, kenapa tak boleh ke? Kesiannya. Kesian. Kesian. Tak belajar agama, tak belajar adab. Yelah awak tak belajar agama, tak belajar adab. Okey, faham tu. Lagi? Korang lagi kesian. Kan kak berpantang berapa hari tu? Berpantang lama. Buat malu orang negeri. Oh ya ke? Buat malu Sudahlah tidak berpuasa, bangga pula tayang dalam live. Tular di media sosial satu video memaparkan seorang wanita dengan penuh bangga membuat siaran langsung di akaun TikToknya sambil menikmati makanan dan minuman di siang hari di bulan Ramadan. Rakaman tangkap layar yang berdurasi 1 minit itu dibuat salah seorang penonton live berkenaan yang kemudiannya mendapat kecaman hebat daripada netizen. Siaran live itu dihantar di platform Threads sebelum wanita itu menukar akaun TikToknya kepada tetapan peribadi. agama Islam buat. Ada orang bilang Ramai dia. Minum lu tercokek. Okey, minum. apa tu? Selamatlah dengan orang berpuasa. Tak suka boleh angkat kaki, boleh pergi jalan kan? Wanita itu turut menyindir penonton siaran live-nya dengan menyatakan jika tidak mahu melihat dia menikmati juadah, maka mereka perlu keluar dari sesi live tersebut. Lebih memalukan apabila wanita itu sendiri mengakui beragama Islam dan perbuatan biadabnya itu dianggap tidak sopan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Video tular itu dibanjiri pelbagai reaksi daripada warganet, termasuk teguran supaya dia menghormati orang yang sedang berpuasa. Aksi wanita berkenaan dipercayai dilakukan bagi menarik perhatian pengguna media sosial, namun turut mencetuskan perdebatan mengenai batasan adab dan sensitiviti masyarakat. Tengok video ni. Wow, agama. Saya agama Islam buat. Ada orang bilang Ramai dia. Minum lu tercokek. Okey, minum. apa tu? Selamatlah dengan orang berpuasa. Tak suka boleh angkat kaki, boleh pergi jalan kan? Dalam pantang ke kak? Dalam pantang. Bulan Negeri boleh mana ni akhir zaman. Weh, tak puasa. Tak puasa. Bangganya. Ya, bangga.
Dia tengah pantang. Lepas tu dia buat live sambil minum air. Siap cakap bangga lagi tu, menunjuk dekat orang yang dia tengah minum. Kita walaupun kita tak boleh berpuasa, terutamanya perempuan, bila berpantang, nifas, haid, tak perlulah kita nak tunjuk dekat orang lain yang kita boleh makan, kita boleh minum. Ya betul, tak ada siapa pun suruh masuk live tu. Tapi bila kita buat benda secara public, kita tak boleh nak guna alasan tu untuk abaikan adab agama. Ni sampai berbangga pula tu. Kalau kita tak buat live tu, orang pun tak akan masuk tau. Jadi tanggungjawab tu dekat diri kita sendiri untuk jaga adab. Ramadan ni bulan yang dimuliakan, jadi kita jagalah kemuliaan tu sebaik mungkin. Sekadar teguran, saya hanyalah seorang lagi pendosa, saya tak sempurna. Assalamualaikum. Hampa tengok satu video ni, bulan puasa ni dia boleh makan dalam live. Tapi jujur aku nak beritahu kat hampa, aku tak marah langsung. Dia makan dalam live masa-masa bulan puasa, tapi aku jadi rasa sedih sangat. Serius, rasa sedih, rasa macam kecewa. Kenapa nak beritahu kat hampa, aku sendiri ni pun tak baik. Ada juga banyak ujian. Semua kita ni masa bulan puasa ni diuji dengan rasa lapar, rasa dahaga. Tapi depa-depa ni semua diuji dengan iman. Tapi bila benda tu dia tunjuk depan ribuan mata memandang, dia tak puasa tu sebenarnya dia bukan sekadar dia tunjuk yang dia makan time bulan puasa, tapi sebenarnya dia tunjuk yang dia tu tak hormat bulan puasa. Kenapa nak pesan satu benda? Bulan puasa ni kalau hampa fikir balik, bukan sekadar kita ni tahan lapar, tahan dahaga. Bulan puasa ni sebenarnya Allah ni nak jemput kita balik pada dia, dekat balik dengan dia. Faham tak? Kalau kita ni sebenarnya tak mampu nak jadi baik, tapi tolong jangan hilang rasa malu. Dalam video ni aku bukan nak menghakimi siapa betul siapa salah, cuma aku buat video ni untuk diingatkan diri aku sendiri. Sebab iman kita ni turun naik. Mungkin hari ni hari dia dan esok mungkin hari kita pula. Last kat apa nak pesan kat apa, kalau kita ni tak mampu nak buat kebaikan, tolong jangan bangga sangat buat dosa. Tu je, jangan bangga sangat yang kita dia buat dosa. Kapa doakan Ramadan kali ni Allah lembutkan hati kita semua. Ya Allah, sorry tau kalau Kak Po cakap benda ni kuat, sebab Kak Po rasa sedih, kecewa sangat. Video ini lewat di beranda saya. Seorang wanita muslim tidak berpuasa. Dia sedang melakukan siaran langsung dan itu ditonton oleh ribuan orang. Seolah-olah dia bangga karena dia bisa minum di siang hari pada saat bulan suci Ramadan, yang mana di situ ada suami dia. Sesama umat muslim, ini adalah tanggung jawab kita semua untuk saling menegur dan memberitahu. Tetapi suami dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh istri dia. Bagaimana seorang suami abai dengan sifat istri macam tu? Okey, mungkin wanita itu berhalangan. Kita pikir positif. Tetapi jika kita memiliki adab, jangankan depan ribuan orang, di hadapan suami atau anak, kita tak pantas melihatkan bahwa kita tak berpuasa. Tolong jaga agamamu dan jaga perasaan saudara semuslim dan se-Islam. Ya, siapa tengok dah video ni? Saya agama Islam wak. Minum dulu, tercokit. Okey, minum. Hormatlah dengan orang yang berpuasa. Tak suka boleh angkat kaki, boleh pergi jalan kan. Dalam pantang ke kak? Dalam pantang. Bulan Negawi boleh mana ni akhir zaman. Weh, tak puasa. Tak puasa. Bangganya, ya bangga. Ya bangga. Yang korang masuk siapa suruh? Allahu Akbar. Saya nak buat sedikit teguran kak. Seperti mana kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merendahkan kemuliaannya dengan kita makan dan minum secara terbuka. Apatah lagi kita siarkan secara live di media sosial. Kalau kita tak ada uzur syar'i tak boleh nak puasa, jaga adab, sipir air kita. Kalau kita tidak ada uzur syar'i, maka bertaubat dengan segera kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dosa yang dipertontonkan boleh mengundang dosa yang berpanjangan. Ingat Nabi waya, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang menzahirkan dosa, iaitu secara terang-terangnya. Jadi jangan kita tukar pahala Ramadan dengan perhatian manusia. Jaga maruah kita, jaga agama kita. Pesannya bersama, ingat Dato'. Assalamualaikum. Kalau kita katakan bahwa mereka boleh makan minum, bukan berarti mereka boleh menampakkannya kepada orang-orang. Bedakan dua ini. Kalau makannya di rumah tidak dilihat oleh orang, boleh. Tapi kalau makannya di luar tidak boleh, bukan karena haram makannya, tidak. Tapi karena hal tersebut akan menjadikan orang-orang itu suudzon kepada dia. Orang-orang akan menganggap dia tidak menghormati bulan Ramadan. Maka ketika kita dibolehkan melakukan makan dan minum di siang hari bulan Ramadan karena uzur yang syar'i, maka jangan ditampakkan kepada orang lain.
hormati orang-orang yang sedang berpuasa. Dan jauhkan diri kita dari persangkaan buruk. Jadi begitulah beberapa respon warga Malaysia dan Indonesia dalam menyikap hal ini. Semua tak bersetuju dengan apa yang wanita ini dah buat. Makan dan minum di depan khalayak, ramai masa siang semasa orang Islam sedang menunaikan puasa. Perangai sebegini lebih kepada tak ada ilmu dan tak ada adab. Bukan je tak hormat pada yang tengah saksikan live, tapi tak hormat juga pada bulan mulia Ramadan. Macam ni akak, kalau ia pun akak uzur ataupun musafir, akak tak boleh nak bagi tahu satu dunia yang akak tak puasa, apalagi siap makan dan minum depan kamera. Takkan akak tak ada rasa malu walau sedikit dengan mereka yang sedang berpuasa? Kak, kalau tak puasa sebab berhalangan, diam je sudah. Kan elok macam tu. Kalau kak diam, tak ada siapa nak kecam, malah akak benar-benar jadi orang yang tahu, menghormati orang lain dan hormat pada bulan puasa. Tak pasal-pasal akak dah kena tahan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Akak takkan dapat menjawab soalan mereka, melainkan akak akan jawab, oh tak boleh ke lifetime makan di bulan puasa? Maaflah, saya tak tahu. Kita kurang ilmu tak apa kak, asalkan jangan buat package. Dah kurang ilmu plus tak ada adab. Harap perkara ni tak akan berulang lagi pada masa akan datang dan kita sentiasalah belajar tentang Islam yang sesungguhnya. Lagi satu untuk suami dia pula. Bro, kalau kau jenis takut sangat dengan isteri sekalipun, biarlah time berdua je kau takut. Ni tak, isteri kau depan khalayak, ramai pun kau tak nak tegur, kau rasa macam tak ada rasa apa-apa pun yang jadi. Bro, genggam berat tanggungjawab, semua akan dihisap kelak bro. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.